warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anda yang tengah menonton video YouTube ni. Selamat datang ke YouTube channel Shah Alam Kamera. Kepada yang belum subscribe segera channel ini. Nama channel ini Shah Alam Kamera. Selepas anda subscribe, anda tekan tombol loceng untuk anda menikmati video-video terkini daripada kami. Lepas tu boleh like dan share jugalah. Okey. Jadi seperti biasa hari ini, pada video kali ini saya akan membawakan tips ataupun info-info yang mungkin berguna kepada anda di luar sana sebelum anda membuat pembelian DSLR ataupun mirrorless camera. Okey, di hadapan saya ni ada dua jenis kamera DSLR jenama Canon dan yang satu kat sini adalah mikrofon ya. Okey. Sekiranya anda ingin menjadi seorang videographer, okey, dalam video-video sebelum ini saya ada nyatakan seorang videographer mesti ada external mic ya. Jadi sekiranya anda bercita-cita ingin menjadi seorang videographer ataupun dalam masa yang sama anda juga nak jadi fotografer dan nak buat video sikit-sikit kan. Jadi dalam masa yang sama nanti anda ada plan nak beli mikrofon. Jadi sebelum anda membuat pembelian DSLR, anda kena pastikan dulu DSLR apa yang anda nak beli, supaya nanti bila anda dah beli DSLR, anda nak beli mikrofon, anda boleh pakai mikrofon tu dekat DSLR anda ya. Okey, di dalam pasaran sekarang ini untuk kamera DSLR dan mirrorless, saya beri info ni kepada anda. Okey. Terdapat dua jenis kamera, mirrorless dan DSLR, yang kalau anda perasan model yang beginner kebanyakannya tidak mempunyai audio jack dekat kameranya ya. Maksud audio jack di sini, audio jack adalah jack untuk anda masukkan mikrofon kepada kamera anda. Sekiranya anda tersilap membuat pembelian, contohnya anda membuat pembelian kamera yang tanpa ada audio jack, maka kalau anda beli mic lepas tu, anda akan kecewa lah. Sebab apa? Mic tak boleh masuk dekat kamera anda sebabnya tak ada audio jack dekat kamera anda. Okey, ada dua jenis kamera dekat sini saya nak tunjukkan. Satu model 1300D, okey, dan satu lagi model 600D. Right? Apa bezanya kedua-dua model ini? Kedua-dua model ini merupakan model-model beginner ya. Yang ini memang model beginner, paling beginner lah kita panggil, 1300D. Walaupun dia dilengkapi dengan features-features terkini, ada wifi dan sebagainya, malangnya kamera ini tidak disertakan dengan audio jack di sini. Jadi sekiranya anda dah beli kamera ni kemudian anda nak beli mic, jadi duka cita dimaklumkan anda tak boleh pakai mic tersebut ya. Okey. Jadi sebab itu kenapa pentingnya saya beritahu kepada anda sebelum anda buat pembelian, anda plan dulu apakah kamera yang anda beli tu anda nak guna untuk apa? Fotografi, videografi. Okey. Jadi sekiranya anda ingin membuat pembelian DSLR dan anda plan untuk membuat videografi, anda kena pastikan kamera tersebut ada audio jack. Ini merupakan salah satu contoh kamera Canon yang ada audio jack. Walaupun model ini model beginner, Canon EOS 600D, tetapi kamera ini ada audio jack ya. Saya tunjukkan audio jacknya di sini ya. Okey, ada tulis mic kat sini, so boleh masuk mic kat sini ya. Okey, so dekat sini ini adalah audio jack. Okey. Dan untuk makluman anda juga, dua biji kamera ni memang berkemampuan untuk merakamkan video. Cuma bezanya yang ini tak ada audio jack, yang ini ada audio jack. Jadi masalahnya apabila anda nak pakai mic, yang ini tak boleh, yang ini boleh. 600D boleh, 1300D tak boleh. Tapi itu tidak bermakna anda tidak boleh merekod video kalau tak boleh masuk external mic. Masih boleh. Cumanya mungkin audio yang anda terima semasa anda melakukan video tersebut kurang jelas berbanding kalau anda pakai external mic. Okey? Jadi itulah dia tipsnya. Sekiranya anda ingin membuat pembelian kamera DSLR mirrorless, DSLR ataupun mirrorless, anda pastikan dulu anda nak beli kamera tu untuk apa. Okey, sekiranya seperti yang saya beritahu tadi, sekiranya anda bercita-cita ingin membuat rakaman video, ingin menghasilkan video yang berkualiti,
ingin menghasilkan video dengan rakaman suara yang berkualiti, jadi anda kena pastikan anda beli kamera yang ada audio jack. Saya akan tunjukkan sebentar lagi cara-cara memasang external mic ni kepada kamera Canon EOS 600D yang ada audio jack. Saya pasang sekarang. Baik, dah siap. So inilah dia rupa dia, kamera Canon EOS 600D dengan mikrofon jenama Rode Go. Dah boleh go rekod video sebab kamera ni boleh menerima mic external microphone disebabkan ianya ada external mic dekat sini. So inilah rupanya bila anda dah pasang external mic kepada kamera anda. Inilah dia. Okey. Kan? Okey? Inilah dia. Baik, sebelum tu saya nak membuat pengumuman ataupun memberikan anda informasi berkenaan dengan mikrofon eksternal ni. Kami di kedai kamera Shah Alam ada jual mic ni juga, okey? Sekiranya anda ingin membeli mic ni dengan kami, anda boleh hubungi kami di talian di bawah ni, boleh call, boleh WhatsApp 018 874 8487. Atau kalau anda nak datang walk-in pun boleh. Datang kat kedai kamera Shah Alam. Kedai kami buka setiap hari Isnin hingga Sabtu 12.30 hari 10 malam, Ahad 12.30 hari 7 petang. Kalau tak pernah datang, anda Waze saja ataupun Google Map, type perkataan bawah ni kedai kamera Shah Alam, okey. Kemudian anda boleh datang, cek dulu barang ni, test dulu. Okey. Jadi itulah dia antara tips yang dapat diberikan pada video kali ini. Semoga tip-tip tersebut dapat memberi manfaat kepada anda yang masih belum membeli kamera dan ingin membuat pembelian kamera. Okey, anda fikirkan dulu, anda plan baik-baik kamera tu anda beli untuk apa. Okey, saya dah terangkan tadi panjang lebar. Jadi setakat itu saja video Shah Alam Kamera pada kali ini. Kepada anda di luar sana yang menonton video ini, yang masih belum subscribe channel kami, subscribelah channel kami ini ya. Dan jangan lupa tekan tombol loceng untuk terus menikmati video-video terkini daripada kami. Sekian saja video pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye.